Ramai rakyat Malaysia kurang menyedari perbezaan kekuatan dan keupayaan ketenteraan antara Malaysia dan Indonesia. Ramai orang bila membandingkan kekuatan ketenteraan Malaysia dan Indonesia, mereka anggap jurangnya kecil sahaja. Negara jiran, budaya hampir sama, sejarah yang berkait rapat. Tetapi realitinya jauh lebih kompleks daripada itu. Dan hari ini, anda akan faham dengan jelas di mana sebenarnya perbezaan kekuatan dan keupayaan itu terletak. Bukan sekadar pada angka, tetapi pada strategi, skala dan perancangan jangka panjang. Di akhir video ini, anda akan nampak dengan jelas bagaimana faktor geografi, bajet, jumlah anggota dan hala tuju pertahanan membentuk dua profil ketenteraan yang sangat berbeza. Sebelum kita masuk lebih dalam, fikirkan sesuatu. Ramai antara kita jarang ambil peduli isu seperti ini kerana kita anggap orang lain sudah tahu. Tetapi ilmu tentang keselamatan negara itu penting. Kalau anda rasa rakyat Malaysia patut lebih faham tentang perkara seperti ini, tinggalkan komen dan kongsikan video ini dengan rakan yang minat topik pertahanan. Jom kita bina komuniti yang lebih berpengetahuan. Assalamualaikum dan kita teruskan. Pertama sekali, kita perlu faham konteks. Membandingkan tentera bukan sekadar kira siapa ada lebih banyak kereta kebal atau jet pejuang. Ia tentang skala, misi dan kedudukan geografi. Indonesia ialah negara keempat paling ramai penduduk di dunia, dengan lebih 270 juta orang. Malaysia pula sekitar 33 juta. Perbezaan ini sahaja sudah mengubah banyak perkara. Populasi yang besar bermaksud potensi rekrut lebih ramai, pasaran domestik lebih luas dan tanggungjawab keselamatan yang lebih besar. Indonesia mempunyai sekitar 400,000 anggota aktif tentera. Malaysia pula kira-kira 110,000 anggota aktif. Itu hampir 4 kali ganda perbezaan. Di sini kita dapat satu gambaran penting. Jumlah itu penting, tetapi mesti dilihat dalam konteks. Indonesia ialah negara kepulauan dengan lebih 17,000 pulau yang merentang ribuan kilometer. Malaysia pula, walaupun terpisah antara Semenanjung dan Malaysia Timur, jauh lebih padat dan kecil dari segi keluasan keseluruhan. Jadi memang logik Indonesia memerlukan lebih ramai anggota untuk mengawal sempadan dan perairannya. Sekarang kita bercakap tentang bajet. Bajet pertahanan menunjukkan keutamaan sesebuah negara. Indonesia membelanjakan sekitar 9 hingga 10 bilion dolar Amerika setahun untuk pertahanan. Malaysia pula sekitar 4 hingga 5 bilion dolar Amerika. Ini bermaksud Indonesia membelanjakan hampir 2 kali ganda daripada Malaysia setiap tahun. Bajet yang lebih besar selalunya bermaksud lebih banyak pembelian aset, lebih banyak projek pemodenan dan kapasiti jangka panjang yang lebih besar. Tetapi di sinilah perkara menjadi menarik. Berbelanja lebih tidak semestinya berbelanja dengan lebih bijak. Malaysia secara tradisinya menumpukan kepada platform berkualiti dalam jumlah yang lebih kecil. Indonesia pula memberi fokus kepada skala dan kepelbagaian pembekal. Dua falsafah berbeza, dua hasil yang berbeza. Mari kita lihat kepada tentera darat. Indonesia mengoperasikan sekitar 300 kereta kebal utama termasuk Leopard 2 yang dibeli dari Jerman. Malaysia pula mempunyai 48 PT, 91 M pendekar. Dari segi jumlah perisai berat, Indonesia jelas mempunyai kelebihan angka. Tetapi persoalannya, adakah Malaysia benar-benar memerlukan 300 kereta kebal? Bentuk muka bumi Malaysia banyak terdiri daripada hutan tebal, kawasan bandar dan pesisir pantai. Peperangan darat berskala besar kurang berkemungkinan berbanding cabaran keselamatan maritim dan dalaman. Indonesia pula mempunyai kawasan darat yang luas termasuk sempadan di Papua dan Kalimantan. Lebih banyak kawasan darat bermaksud lebih banyak potensi titik panas. Maka keperluan perisai yang lebih besar itu masuk akal. Sekarang kita beralih kepada kuasa udara. Ramai rakyat Malaysia anggap kedua-dua negara hampir setara dalam aspek ini. Kedua-duanya mempunyai jet pejuang moden. Tetapi sekali lagi, angka menceritakan sesuatu. Indonesia mempunyai lebih 100 pesawat tempur termasuk F-16 dan Sukhoi Su-27 serta Su-30. Malaysia pula sekitar 70 pesawat tempur termasuk Su-30 MKM dan F-A-18 di Hornet. Indonesia juga sedang bergerak agresif dalam pemodenan. Mereka telah memeterai pembelian jet Rafale dari Perancis dan terlibat dalam program pembangunan KF-21 bersama Korea Selatan. Ini menunjukkan perancangan masa depan yang jelas. Malaysia pula telah meluluskan pembelian pesawat FA-50 dari Korea Selatan untuk menggantikan aset lama. Kedua-duanya menaik taraf, tetapi Indonesia bergerak dalam skala yang lebih besar.
Bayangkan situasi ketegangan serantau. Indonesia boleh mengerahkan pesawat dari pelbagai pangkalan udara merentasi ribuan kilometer. Malaysia pula boleh mengerahkan jet berkualiti tinggi, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil. Kuantiti memberi fleksibiliti, kualiti memberi ketepatan. Mana lebih penting? Ia bergantung kepada misi. Sekarang kita lihat pula kekuatan laut. Geografi memainkan peranan utama di sini. Indonesia mempunyai lebih 200 aset laut termasuk frigat, korvet, kapal peronda dan 3 kapal selam kelas Nagapasa. Malaysia pula mempunyai sekitar 70 hingga 80 kapal dan 2 kapal selam kelas Scorpene. Indonesia mempunyai garis pantai lebih 54,000 km. Malaysia sekitar 4,600 km. Jadi apabila orang kata Indonesia mempunyai tentera laut yang jauh lebih besar, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka perlu mengawal Selat Melaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa dan banyak lagi perairan dalaman. Malaysia pula memberi fokus kuat kepada Laut Cina Selatan dan zon ekonomi eksklusifnya. Anggap sahaja seperti ini. Jika anda menjaga satu kawasan perumahan kecil, anda perlukan pengawal yang sedikit. Tetapi jika anda menjaga sebuah bandar besar dengan ribuan pintu masuk, anda perlukan pasukan keselamatan yang besar. Skim Realiti Indonesia. Namun ada satu perkara penting. 2 kapal selam Scorpene Malaysia adalah aset strategik yang sangat bernilai. Kapal selam mencipta ketidakpastian. Dan dalam strategi ketenteraan, ketidakpastian itu kuasa. Kita sentuh pula industri pertahanan. Indonesia aktif membangunkan keupayaan domestik melalui syarikat seperti PT Pindad dan PT PAL. Mereka mahu lebih berdikari dalam pengeluaran senjata dan kapal. Malaysia juga mempunyai inisiatif industri pertahanan, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Dalam jangka panjang, negara yang mampu menghasilkan aset sendiri mempunyai daya tahan yang lebih tinggi jika berlaku gangguan bekalan antarabangsa. Fikirkan jika rantaian bekalan global terganggu. Negara mana lebih cepat menyesuaikan diri? Negara dengan kapasiti pengeluaran sendiri. Dari segi latihan dan profesionalisme, kedua-dua angkatan tentera dianggap profesional dan sering menyertai latihan bersama dengan negara lain. Malaysia menjalankan latihan bersama Amerika Syarikat, Australia dan rakan serantau. Indonesia juga aktif dalam latihan pelbagai negara. Dari sudut ini, kedua-duanya dihormati dalam kerangka ASEAN. Namun sekali lagi memberi kelebihan kepelbagaian kepada Indonesia. Lebih banyak unit marin, lebih banyak pasukan khas dan lebih banyak formasi keselamatan dalaman. Malaysia pula mengekalkan unit elit seperti Pascal dan GGK yang sangat terlatih. Lebih kecil tidak bermaksud lemah. Ia bermaksud lebih fokus. Anda setuju geografi penting. Anda setuju populasi penting. Anda setuju bajet penting. Bila 3 faktor ini digabungkan, anda mula nampak kenapa Indonesia membina angkatan yang lebih besar. Tetapi besar tidak bermaksud agresif. Doktrin Indonesia lebih kepada mempertahankan kedaulatan wilayah. Malaysia juga berpegang kepada prinsip pertahanan dan pencegahan. Kedua-duanya tidak membina tentera untuk menjadi kuasa global seperti negara besar dunia. Indonesia terletak di laluan perdagangan dunia yang sangat sibuk. Selat Melaka sahaja membawa sebahagian besar perdagangan global. Ini meningkatkan kepentingan strategiknya. Malaysia berkongsi sebahagian laluan itu, tetapi keluasan Indonesia menjadikan tanggungjawab maritimnya lebih besar. Jika hanya melihat angka, Indonesia memang jauh lebih besar dari segi anggota dan aset. Itu fakta. Tetapi jika dilihat dari sudut misi dan keperluan, struktur tentera Malaysia sesuai dengan profil ancamannya sendiri. Kesimpulannya, Indonesia mempunyai skala dan momentum pemodenan yang lebih luas. Malaysia pula mempunyai angkatan yang lebih kecil tetapi kompeten dari segi teknologi dan disusun mengikut realiti geografinya. Kekuatan ketenteraan bukan sekadar jumlah senjata. Ia melibatkan logistik, moral, doktrin, pakatan dan kekuatan ekonomi. Indonesia mempunyai kedalaman dari segi populasi dan ekonomi. Malaysia pula mempunyai kestabilan dan kerjasama strategik yang kukuh. Jika anda ingat 3 perkara ini, sudah cukup. Pertama, Indonesia lebih besar kerana keperluan geografi dan populasi. Kedua, Malaysia lebih kecil tetapi fokus dan berkeupayaan. Ketiga, angka semata-mata tidak pernah menceritakan keseluruhan cerita. Jadi apabila seseorang berkata kedua-dua negara hampir sama dari segi ketenteraan, anda tahu jawapannya tidak sesederhana itu. Perbezaannya bukan sekadar pada saiz, tetapi pada reka bentuk strategik. Jika penerangan ini membantu anda memahami keadaan serantau dengan lebih jelas, tinggalkan pandangan anda di ruangan komen.
Pada pendapat anda, mana lebih penting, kepantasan pemodenan atau jumlah aset sedia ada? Kongsikan video ini dengan rakan yang minat topik pertahanan dan teruskan mengikuti perbincangan seperti ini kerana memahami